Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didi Edi. Adab itu mahkota. Ilmu itu hiasan jika mahkota sudah retak. Maka hiasan tiada lagi makna. Okay, kita punya task hari ni nak makeover kereta belakang ni. Kita nak wrap, tapi nak wrap DIY je lah. Okay, so first kali kita kena treatment dululah permukaan yang kita nak wrap. Dia punya treatment sama je macam kita nak body paint juga. Mana kalau ada yang lubang-lubang, karat, lekuk-lekuk semua, kita kena sand dulu, kena simen, lepas tu kena haluskan, lepas tu baru kita boleh wrap. Kalau tak nanti, kalau kita terus wrap, nanti karat pada body asal dia akan tolak. Wrap tu dia akan jadi berbiji-biji lah. Macam ni, dia bukan sekadar tukir je dah rosak, dia dah karat kan. So sandpaper kita ada 3 jenis kat sini. Yang paling kasar sandpaper 60, sederhana 120, dengan yang paling halus untuk finishing nanti kita pakai 1000. First kali kita kena buang dulu lah. Kita kena clearkan tukir dia, yang karat-karat ni kena buang dulu, nanti kita akan plaster. Kau genggam debu adat, biadab menjadi pakaian, hilangnya seri kudrat, berguru pada skrin. Kau sangka peroleh hikmat, menghina uban putih, kau lunturkan martabat. Dengar ini nukilan, simpanlah dalam pesan, jangan bicara sungsang lewat tajamnya lisan, kerana jejak sombong hanya membawa kesan, tertulis penyesalan di atas batu nisan. Terbulu bila sudah menjadi ruyuyung, si bongkok lupa pada bumi yang mendukung, yang muda mahu mengajar helang melambung, lupa di bawah payung mana dia bernaung, adab tertumpah maruah kian terbuang. Okay, so untuk simen kita akan pakai Hitari 928. Yang ni yang colour grey punya. Dia ada 2 jenis Hitari ni. Satu 928, yang satu lagi lupa dah kod dia, 225 ke apa, tapi yang tu yang halus ni. 928 ni dia punya parti dia lagi keras dan dia lagi cengkam pada besi. So kalau macam untuk nak tampal lekuk ke kemik-kemik ke apa ke, better pakai yang ni dulu. Lepas tu nanti bila untuk finishing baru pakai yang parti yang lembut. So dia bagi hardener dia, lepas tu nanti kita just mix je lah. Cuma yang ni, yang plastik punya, dia tak bagus sangat sebenarnya. Dia kalau nak lagi best pakai yang besi punya, lagi masa kita tarik tu dia lagi smooth. Kita boleh dapat simen tu lagi nipis dekat permukaan dia. Kalau pakai yang plastik ni dia lembik, jadi bila kita sapu simen tu nanti dia akan jadi tebal. So kita kena sand banyak kali lah. Saksi waktu, suara mereka bukan bising, dia doa yang padu. Jangan dipahat noda pada sejarah yang satu, kelak kau menyesal saat semuanya kaku. Ya, lentur bulu bila sudah menjadi ruyuyung, si bongkok lupa pada bumi yang mendukung, yang muda mahu mengajar helang melambung, lupa di bawah payung mana dia bernaung, adab tertumpah maruah kian terbuang, sombong memanjat budi kian berkurang, jangan mendabak dada di hadapan sang pejuang, kelak kuala tiba kau mati tak beruang. Duduk bakti pada pangkat tapi pada hakikat, pulanglah ke pangkal jalan sebelum khatam hikayat, zaman berubah tapi Tuhan tak pernah berehat. Sand nanti sand pakai air. Ni pakai sandpaper 1000. Okay, ni sandpaper 1000. Yang ni pakailah blok kayu ke, bagi yang flat asalkan dia flat surface untuk kita nak gosok tu supaya dia licin lah. Kalau kita pakai tangan je ni, kalau kita susun kita sapu macam ni, ada yang berbiji-biji nanti dia tak hilang. Untuk nak sand kita pakai circular motion macam tu, buat bulat macam tu, jangan tonyoh macam ni. Ilmu itu hiasan jika mahkota sudah retak. Kalau ada orbital sander tu lagi senang lah. Tapi orbital sander ni kita payah nak bajet dia, takut pressure tu kuat sangat kan, dia habis terkakis simen tu. Sebab kita nak layang atas je, nak layang surface dia, bagi permukaan tu rata je. Lupa di bawah payung mana dia bernaung, adab tertumpah maruah kian terbuang. Kita jemur dulu dia, sebab hari dah petang. Kalau kita nak wrap petang ni pun takut tak sempat. Dia better kalau nak wrap kita
kena buat tengah hari. Masa tengah panas terik tu. Yang ni kita jemur sebab kita nak kering. Sebab tadi kita basuh dengan air. Kita tak nak nanti yang air yang ada tu buat karat tak ni. Okay. Ni kita punya vinyl. Untuk hood dengan rooftop kita pakai yang fiberglass punya effect ni. Lepas tu matte silver kita pakai untuk body. Hilangnya seri kudrat, berguru pada skrin kau sangka peroleh hikmat, menghina uban putih kau lunturkan martabat. Dengar ini nukilan, simpanlah dalam pesan. Okey, untuk vinyl carbon fiber ni, yang ni corak carbon silver. Aku memang beli panjang sikit lah sebabnya aku nak cover hood, aku nak cover bonnet sampai dia punya rooftop belakang. Cuma masalahnya kalau kita nak potong ni untuk dia punya cover bonnet ni, dia punya lebar dia ni tak cukup. Tadi kita terpaksa ambil memanjang untuk pusingkan dia. Aduh, hujan lah pula. Makin lebat lah pula hujan. So, dia punya bonnet ni, untuk bonnet dia punya jalur ni akan ke sana. Lepas tu yang atas tu akan ke sana. Sebab bila kita nak ikut lebar sama macam rooftop punya, dia punya tepi ni tak muat. Jadi bila kita rotatekan dia tu, dan pattern dia tu akan terpusing sikit. Untuk vinyl ni dia ada 2 layer. Satu ni yang clear, plastik clear ni kita kena keluarkan dulu. Kalau tak nanti kita nak panaskan dia jadi keras. Sekarang kita lap dulu dengan ni isopropyl alkohol untuk buang dia punya grease, abuk-abuk, debu-debu sebelum kita apply vinyl. Tempat yang paling crucial sekali, dia punya bucu dia. Suara mereka bukan bising, ya doa yang padu. Jangan nidak. Dia biasa kerja seorang ni kita pakai masking tape lah. Ataupun boleh juga gunakan magnet. Jika tak ada magnet, pakai selotip lah. Kita ukur dulu panjang ni, kita potong juga ni supaya dengan lebar sangat. Senang kita nak buat kerja. Melambung, lupa di bawah payung mana dia bernaung. Adab tertumpah, maruah kian terbuang. Sombong memanjat, budi kian berkurang. Kalau 2 orang tu boleh tarik teging sikit. Kelak kualat tiba kau mati tak berbuah. Hormat itu bukan pada pangkat tapi pada hakikat. Pulanglah ke pangkal jalan sebelum hatam hikayat. Zaman berubah tapi Tuhan tak pernah berehat. Jaga lidah, jaga langkah. Dulu.
semua permukaan tu. Hujan panas. Mana ni?